Kita tidak mahu sebahagian daripada Johor saja yang maju, manakala di bahagian yang lain ketinggalan. Kita tak mahu hanya Johor Bahru saja yang membangun, tetapi kawasan di Segamat, di Mersing, Kota Tinggi tidak membangun. Dun Puteri Wangsa menjadi antara kerusi paling hangat dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Terletak di bawah Parlimen Tebrau, kawasan ini mempunyai 115,778 pengundi berdaftar, sekaligus menjadikannya antara dun terbesar di negeri Johor. Komposisi pengundi di Puteri Wangsa mencerminkan kepelbagaian masyarakat Johor, dengan majoriti terdiri daripada pengundi Cina, diikuti Melayu, India serta kaum-kaum lain. Kepelbagaian kaum ini menjadikan Puteri Wangsa sebuah kerusi yang memerlukan calon mempunyai kemampuan menyantuni semua lapisan masyarakat. Dari sudut ekonomi, Puteri Wangsa berkembang sebagai kawasan bandar dan pinggir bandar yang pesat membangun. Penduduknya terdiri daripada penjawat awam, pekerja sektor swasta, usahawan kecil dan sederhana, pekerja industri pembuatan, sektor logistik serta perkhidmatan. Pada PRN Johor 2022, kerusi Dun Puteri Wangsa dimenangi oleh Amira Aisyah Abdul Aziz daripada Muda dalam pertandingan 6 penjuru. Manakala PRN ke-16 ini pula menyaksikan pertandingan 5 penjuru, antaranya Wakil Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Dun Puteri Wangsa agak unik. Demografinya dan juga populasinya adalah seumpama sebuah kawasan parlimen, malah lebih besar daripada kawasan parlimen yang lain. Contohnya, saya pernah berada di Sempang Renggam, populasinya tidak sampai separuh pun daripada populasi Dun Puteri Wangsa. Itu yang pertama. Dan keduanya, geografinya dia agak luas berbanding dengan banyak dun-dun di Johor ini. Malah kalau dibandingkan dengan Sempang Renggam, saya kira Dun Puteri Wangsa ini lebih besar. Dengan lebih 115,000 pengundi, kepelbagaian kaum serta kedudukannya sebagai kawasan bandar yang terus berkembang, Dun Puteri Wangsa dijangka menjadi antara medan pertembungan paling sengit dalam PRN Johor 2026. Persaingan bukan sekadar menentukan wakil rakyat baharu, malah bakal menjadi penanda aras sokongan rakyat terhadap hala tuju politik Johor untuk 5 tahun akan datang. Puteri Wangsa, kalau kita tengok banyak benda boleh ubah lagi. Banyak tempat-tempat yang orang Melayu kita kurang di sana kalau di sebelah-sebelah Puteri Wangsa. Kalau ada perumahan baru, mungkin boleh kota tu boleh bagi-bagikan antara bangsa asing dengan bangsa lain dengan bangsa kita lah, bangsa Melayu kita. Memanglah dah menang, apa yang dia janji dia tepatilah, jangan janji je. Kan? Sekarang kan bantuan pun banyak sangat pun rakyat jadi manja kan, tapi kalau boleh bantuan tu kekal lah yang ada untuk kebaikan tu kan. Bila cari betul-betul orang yang betul-betul susahlah. Itu je lah. Orang tua memang tak ada apa lah nak maju sangat, tapi kalau boleh orang tua macam yang dah ada ni okey lah. Untuk orang muda tu tak tahulah dia nak maju lagi macam mana. Orang tua dah tak terkejar sangat maju-maju ni. Tak terikut, tapi slow-slow boleh lah. Harapan pilihan raya kali ini saya tak nak harap apa-apa, walaupun daripada slot pembangkang ataupun slot government. Saya harapkan wakil rakyat tu dapat jalankan tugas dia lah dengan yang apa orang kata berintegriti lah, dan sepatutnya lah. Itu je. Okey, kepada penduduk Puteri Wangsa, terutamanya mereka yang bekerja di luar dan mereka yang bekerja di Singapura, mari kita beramai-ramai balik mengundi. Mengundi adalah hak anda sebagai rakyat Malaysia, terutamanya bagi orang muda, bagi Gen Z yang bekerja di luar. Mari pulang untuk mengundi, laksanakan tanggungjawab anda demi masa depan kita bersama, demi masa depan anda, demi masa depan anak-anak, demi masa depan keluarga, demi masa depan negeri Johor itu sendiri.